Dulu ayam gepuk ni sebenarnya aku tak affected sangat, tapi lama-lama kan dah terjebak juga. So hari ni kita akan try ayam gepuk artisan. Aku ada set C, iaitu set Pro Max diorang yang ada ayam 2 ketul dengan tempe dengan tauhu. Lepas tu aku pergi balik kat meja pula bersepah. Mungkin diorang busy, ramai customer, so aku bersihkan sendiri je lah. Set yang aku pilih ni set air sekali tambah RM2. So memang kau boleh refill air ni banyak kali. Sambil minum air dengan penuh kesabaran, aku menunggu bila lah benda bip-bip ni nak berbunyi. Finally, makanan aku dah sampai. Kenapa aku nak try ayam artisan ni? Sebab ayam dia adalah ayam crispy. Tempe macam standard tapi seketul je lah. Tahu dia jenis yang goreng yang kembang-kembang sikit kan tu. Okay, kopis goreng dia macam biasa je. Tak ada apa yang special sangat. Tapi dia punya sambal dia kan, kau tengok pun dah terliur. Sebab dia punya colour, texture tu memang nice. Ayam dia pula aku dapat tak adalah crispy sangat sebab dah ada. Tapi dia punya flavour tu sampai ke dalam isi dia masih rasa ayam macam McD sikit. Macam biasa lah, kena tambah sambal gajus dengan sambal merah dia. Tapi nasi aku tak tambah sebab aku kan tengah diet kan. Sambal gajus dia macam ada rasa muak sikit lah. Unless kalau kau campur semua dan kau tak rasa. Tapi dia macam brown-brown sikit. So akhirlah kisah aku makan ayam gepuk artisan. Kenyang gila, satisfied gila dah, tak boleh masuk dah. Kau belanja durian aku tak nak.